Plan nak kahwin tahun 2028 tanpa hutang? Tengok video ni sampai habis, jangan lupa like, save dan share. Kalau adik-adik ada plan nak kahwin dalam masa 3 tahun daripada sekarang, sangat bagus untuk buat simpanan dalam bentuk emas. Cadangan saya, menabunglah sekurang-kurangnya 100 gram supaya dapat majlis perkahwinan yang sempurna. Cukup videografernya, cukup pelaminnya, cukup makanan catering yang sedapnya. Jadi untuk menabung 100 gram ini, cuba ajak pasangan untuk menabung sama-sama. Menabunglah 1.5 gram bagi setiap bulan. Cukup 3 tahun, kita akan ada 108 gram emas. Pada waktu tu, 108 gram emas dah pun bernilai melebihi RM60,000. Dan berita baiknya, simpan emas ni secara purata meningkat 10% bagi setiap tahun. Jadi sangat cukuplah walaupun kos perkahwinan nanti meningkat. Dan berita baik juga, kalau anda menabung di Public Gold, kalau tak mampu nak buat 1.5 gram bagi setiap bulan, anda boleh menabung sekurang-kurangnya RM100 bagi setiap bulan. Untuk mula menabung emas ni, anda boleh daftar dengan isi borang biru di bawah atau rujuk saja pin video saya untuk bermula. Nanti saya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow.